Okay, self-practice 8.2. Copy and complete the following table of values for the functions given. Y equal to 3x plus 2. So, how are you going to settle this one? Senang je cara dia. Okay, macam mana kita tengok ya. Y sama dengan 3x tambah 2. So, Y sama dengan 3x tambah 2. So, macam mana nak settle benda ni? Okay, X dia dah bagi dah 0, 1, 2, 3, 4. So, now kita nak kena cari Y. Y sama dengan 3. Dia X dah bagi dah. So, maknanya Y kita tak tahu. So, kalau tak tahu, okay, X kita gantikan dengan 0 tambah 2. Y sama dengan 3 darab 0, 0 tambah 2. Y sama dengan 2. So, jawapan dekat sini adalah 2. Sama juga lah. Ni bagi 1 lah. Cuba tulis sajalah 1 Roman lah. Nombor 2 ni 1. Ini 2 lah Roman. Okey. Kamu gantikan sama macam tadi. 3. X tu kamu gantikan dengan 2 lah. So, Y sama dengan 6. So, dapat jawapan 6. Ni 2 kan. Yang ni 3. Untuk petak yang 3 lah. So, Y sama dengan 3. X tu digantikan dengan berapa? Oh, sekejap. Tersilap ni. Tersilap. Okey, Y sama dengan 3X tambah 2 kan? Tambah 2. So, Y dia jadi berapa? 8. So, Y dia jadi berapa? 8. Ni untuk petak yang ketiga pula. Y sama dengan 3X tambah 2. So, Y sama dengan 3X tu 3 lah tambah 2. So, 3 darab 3, 9 tambah 2, 11. So, 11 jawapan dia dekat sini. So, macam tu lah kita nak selesaikan soalan ni. Okay, sekarang kita masuk pula B. Sekarang kita masuk pula soalan B. Okay, soalan B ya. Soalan B. Dia dah bagi dah function dia Y equal to 2x square. Maksud dia Y sama dengan 2x kuasa 2. So, Y sama dengan 2x dia bagi berapa? 0. 0 kuasa 2. 0 kali 0, 0 lah. So, Y sama dengan 2 darab 0. Dapat apa? Y sama dengan 0 lah. So, 0. Okey, sekarang ni B untuk 1 lah, petak 1. Bagi petak 2 pula, Y sama dengan 2x kuasa 2. So, Y sama dengan 2x tu digantikan dengan 1 kuasa 2 lah. So, Y sama dengan 1 darab 1, 1 lah. So, 2 darab 1 tu, so Y sama dengan 2. So, 2 answer. Bagi petak yang ketiga pula, Y sama dengan 2x kuasa 2. So, Y sama dengan 2x tu digantikan dengan 4. 4 kuasa 2. So, Y sama dengan 2 dan 4 kali 4, 16. So 16 darab 2, 32. So, Y sama dengan 32. So, jawapan kat sini 32. Boleh kan? Senang kan? Okay, sekarang kita masuk pula untuk C, bahagian C. Soalan C ya. Soalan C. Soalan C bagi petak 1 lah. Soalan C dia punya persamaan, dia punya function. Fungsi dia bagi apa? So, Y sama dengan X kuasa 3 tambah 2. So, Y sama dengan, gantikan aja lah. X kuasa 3 negatif 6 tu kamu kuasakan dengan 3 tambah 2. So, negatif 6 tu kamu kuasakan dengan sorry. Sekejap lah. Okay. So, petak yang ni dan yang ni lah kamu kena cari. So, Y sama dengan X kuasa 3. Maksud dia 1 tu, negatif 1 tu dikuasakan dengan 3 tambah 2. So, negatif 1 darab negatif 1 darab negatif 1. Macam mana jawapan dia?
So negatif jadi positif lah. Nombor 2. So 1 darab negatif 1 tambah 2. So cikgu tunjuk satu-satu lah, nanti kamu tak confuse. 1 darab 1 negatif 1 tambah 2. Jawapan dia adalah 1 jawapan dia. Nampak? Ni C1. C2 pula. C2. Y sama dengan X kuasa 3 tambah 2. So Y sama dengan ni 1 kuasa 3 lah tambah 2. So 1 darab 1 1. So Y sama dengan 1 tambah 2. Y sama dengan 3. So jawapan dia kat sini 3. This one 1 tadi. This one your answer become 3. Bagi yang ni pula. Untuk petak ketiga, Y sama dengan X kuasa 3 tambah 2. So Y sama dengan X kuasa 3 tu pada 2. 2 tu kuasa 3 tambah dengan 2. 2 darab 2, 4 darab 2, 8. So Y sama dengan 8 tambah 2, 10. So jawapan kamu kat sini adalah 10. Sekarang petak yang keempat pula. So Y sama dengan X kuasa 3 tambah 2. Y sama dengan X kuasa 3 tu tadi ya. 3 kuasa 3 lah tambah 2. So 3 kuasa 3. Jawapan dia adalah 27. So Y sama dengan 27 tambah 2. So Y become 29. So answer become 29. So bagi nombor 2 pula, kita tengok ya. Kita tengok bagi nombor 2 pula. Dia beritahu dekat sini construct. Construct maksud dia bina jadual nilai. Construct a table of values for each of the following using the given value of X. Bina jadual nilai bagi setiap fungsi yang berikut dengan gunakan nilai X yang diberikan. First kita nak kena cari X dulu. Dia dah bagi dah value. Value dia adalah Y sama dengan 2X A lah. Y sama dengan 2X tolak 2 for negatif 3 kurang sama dengan X kurang sama dengan 3. So this one adalah value for X. So value for X senang aja. Dia ada sama dengan kat sini. So maknanya negatif 3 dengan 3 ni termasuk lah. So X ni, 3 ni besar daripada X. Maksud dia 3 ni besar sama dengan daripada X. So maknanya X ni kecil daripada 3. So kalau X kecil daripada 3, apa nombor yang kecil daripada 3? So 2, 1, 0, negatif 1 dan negatif 2. So nombor-nombor ni adalah nombor-nombor untuk X. So nombor-nombor tersebut adalah nombor-nombor untuk X. So sekarang kita boleh gantikan Y sama dengan 2. X tu digantikan negatif 3 dululah. Tolak 2. So Y sama dengan negatif 6 tolak 2. So Y sama dengan negatif 8. So itu jawapan untuk kotak lah. Kotak kita kena jadual. So jadual kita kena bina macam ni. So X tadi kita dah dapatkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Semua ni adalah value untuk X. Semua ni adalah value untuk X kan. So sekarang kalau X tu digantikan dengan negatif 3, so jawapan dia
untuk Y adalah negatif 8 tadi kita dapatkan. Sekarang kita buat pula untuk negatif 2. So macam mana nak kita buat untuk negatif 2? Okay, senang aja. Dah dia bagikan dia punya value dia, iaitu Y sama dengan 2X tolak 2 kan. So sekarang kamu gantikan aja lah dengan 2 tu. 2 darab dengan negatif 2 lah sebab ni kan tolak 2. So Y sama dengan 2 darab 2, 4, negatif 4 tolak 2. So dapat Y negatif 6. So Y negatif 6 lah. So kamu tulis dalam kotak tu, dalam jadual tu. Another one. So lagi sekali kamu gantikan aja lah Y sama dengan 2X tu negatif 1 tolak 2. So Y sama dengan negatif 2 tolak 2. Y sama dengan negatif 4. So negatif 4. After that, kamu buat pula untuk kosong. So Y sama dengan 2X tolak 2. So Y sama dengan 2X tu adalah kosong tolak 2. So Y sama dengan kosong tolak 2. So Y sama dengan negatif 2. So sama juga kamu boleh gantikan dengan 1. So Y sama dengan 2X tu 1 tolak 2. Y sama dengan 2 tolak 2. So Y jadi kosong. So Y jadi kosong. Lepas tu Y sama dengan 2X tolak 2. Kamu gantikan X tu dengan 2 tolak 2. So Y sama dengan 4 tolak 2. So Y sama dengan 2. So this one become your 2 answer. And then the last one is, yang last one Y sama dengan 2X kan, 2X tolak 2. So gantikan aja lah dengan 2 tu 2 tu 3 kan, tolak 2. So Y sama dengan 6 tolak 2. So Y sama dengan 4. So ini merupakan dia punya table lah, dia punya jadual. So construct a table of values for each of the following using the given value of X. So bagi A, ni adalah table untuk A. Sama juga kalau nak buat untuk yang table untuk B. Okay, sekarang kita tengok pula B.